Kelucuan tetangga kita masih terus berlanjut. Anwar Ibrahim si paling dihargai dunia, merasa bangga setelah bertemu Paman Gober. Ternyata pertemuannya itu bikin Trump bahagia. Pantas saja si Paman Gober pas turun langsung joget-joget, ternyata sudah dijanjikan uang berbilion-bilion dari Atu Anwar. Hal ini pun jadi perdebatan di kalangan masyarakatnya, merasa Anwar Ibrahim menggadaikan marwah negara ke Amerika. Karena perjanjiannya disebut perjanjian penjajahan oleh para ahli politik Malaysia. Masih ingatkan dulu, warga Malaysia banyak yang bilang Malaysia diuntungkan, Indonesia gadaikan marwah negara. Ternyata pada kenyataannya Malaysia yang gadaikan negara. Mari kita lihat kebingungan warga Malaysia, yang bingung cari duit kemana, untuk sogok Paman Gober. Saya syukur, saya anak Malaysia. Saya bangga kerana Malaysia harum namanya sekarang. Ada janji bintang dan bulan kepada rakyat Malaysia. Tapi saya nak tanya, bayar besar, apa pandangan bayar besar? Duit tu akan turun daripada langit ke? Dia ada sebut tak, kalau dah bagi semua ni, duit datang dari mana? Senang nak cakap saja tu. Indonesia untuk dapatkan 19% ni terpaksa buka banyak sektor negara mereka kepada companies dari US. Full access. Kita dapat result yang sama, 19% juga. Tapi dengan syarat yang kita sendiri tetapkan. So this is what smart negotiation looks like. One eternity later. Trump turun ke bawah ini, kita menyerahkan ekonomi kita, menyerahkan kekayaan negara kita, 1 trilion ringgit. Kelihatannya kerajaan dan juga pemimpin kerajaan hari ini berasa begitu, orang kata apa, teruja tu, for the lack of better word tu, begitu excited dan begitu orang kata apa, bangga dengan dapat orang kata duduk bersekali dengan Trump, dapat orang kata apa ni, pujian daripada Trump sebagainya. Sekali lagi tu, tidakkah ini membuat rakyat Malaysia tu, utamanya mana yang benci dengan perbuatan Trump tu, disakiti hati mereka tu? Ya, rakyat mempunyai pendirian yang tetap menolak cara-cara Israel membunuh. Tapi nampak kerajaan hampir sokong, seperti Amerika juga. Sokong Amerika bermakna sokong genosid juga. Yes, betul. Dia tidak ada orang kata apa, grey area di situ tu ya. Dia very clear. Ya. Tu, bila kita tengok pula tu, bila kita tengok, dia seolah-olah usaha-usaha rakyat selama itu. Kita boykot McDonald's, kita boykot Starbucks, kita boykot mana-mana benda ataupun produk yang berkait dengan Amerika yang kita tahu menyokong Israel. Tiba-tiba orang yang kata the father of all supporters ni datang, kita tak boykot dan kita tidak tunjukkan. Kalau tak boykot pun korang tunjukkan kemarahan kita tu. Nampak kerajaan ini tidak hormati pandangan rakyat. Rakyat memang tolak Trump, tapi kerajaan masih lagi nak mendekatkan diri, nak mengalung-alungkan Trump sampai ada sambutan yang luar biasa. Ya. Dan tu, tapi tu malangnya ada segelintir rakyat Malaysia. Yang ada juga yang selalunya yang kuat menentang kes ni orang Islam kata, tapi ada di kalangan orang rakyat Malaysia yang turut bangga. Kononnya sambutan kita sebegitu baik sampai Trump teruja orang kata tu. Saya tak faham kata benda tu. Tapi tu moving forward tu, selain daripada kehadiran Trump yang seolah-olahnya orang kata mengurangkan usaha kita menentang campur tangan Amerika dengan isu Israel dan Palestin itu, kita juga menandatangani ataupun orang kata went into a mutual agreement, trade agreement tu. Tun nak tengok apa yang agreementnya. Ya. Apa pandangan Tun tentang trade agreement? Saya nampak kita menyekat diri kita, kebebasan diri kita. Sekarang ini kita terikat dengan dasar-dasar Amerika Syarikat. Kita terpaksa beli barang daripada Amerika Syarikat. Dan bila kita beli barang daripada Amerika Syarikat, kita tak dapat beli barang daripada punca-punca lain. Dan kita terikut-ikut dengan cara Amerika apply sanction dengan negara-negara, kita juga terpaksa ikut. Bermakna kita sudah hilang kemerdekaan kita.
Inilah yang Tun perjuangkan dulu, Tun. Masa kita bercakap mengenai free trade dulu, bila kita cakap pasal globalization apa semua, bila ada usaha daripada pihak-pihak Barat, terutamanya Amerika in particular, yang cuba menekan negara-negara kecil supaya mematuhi trade agreement yang menguntungkan dia. Hari ini dia berjaya, Tun. Ya, saya nampak dia berjaya secara spesifik. Umpamanya kita perlu import daripada Amerika barangan elektronik, semiconductors dan lain-lain yang bernilai 150 bilion ringgit dalam jangka masa 5 tahun. 150 bilion dolar, Tun. Bermakna kita tak boleh beli daripada punca lain. Jadi kita sudah terikat dengan Amerika. Ya. Satu lagi tu, Tun, saya tengok agak pelik, Tun. Kita juga terpaksa beli up to 3 billion dollars liquefied natural gas ni, Tun, LNG ni, Tun, daripada Amerika. Adakah perlu kita buat tu, Tun? Ya, kita adalah net exporter of gas. Kita jual gas ke Jepun. Tapi kita dapati kita terpaksa beli gas daripada Amerika. Bukan untuk kita. Kalau kita beli gas daripada Amerika, tetap harga lebih tinggi. Kerana mereka, punca gas mereka lain daripada punca gas kita. Jadi kita dipaksa membeli gas daripada Amerika yang kita tak perlu. Kita tak nak gas daripada lain kerana kita ada cukup gas dalam negara kita sehingga ada lebih gas dan boleh kita ekspor. Ya. Tun, selain itu, Tun, beberapa syarat lain yang kelihatan menekan, Tun. Ada yang orang kata sampai peringkat yang satu tu, kita perlu rujuk pada Amerika, ataupun kalau Amerika beritahu pada kita dia ada ketidakselesaan dengan satu-satu produk itu and dia ban di Amerika, dia boleh impose pada kita orang kata syarat yang sama yang kita perlu ikut, Tun. Emang kalau cewek di Jepang itu kan bukannya gengsi kalau nembak cowok duluan? Enggak. Daripada dia lepas, lebih baik gua malu daripada gua orang ini lepas gitu. Tapi tunggu, kalau di Jepang, kalau di sini kan gengsi lah maksudnya cewek. Oh, sana lain. Cewek kalau udah suka tembak. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.